Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau menjadi rasul dengan membawa petunjuk yang benar, supaya engkau beri khabar suka dan khabar duka, dan tiada engkau ditanya tentang orang-orang yang masuk neraka. Huraiannya, Allah menyatakan kepada Nabi SAW, iaitu Allah lah yang mengutuskan kepada seluruh umat manusia menjadi rasul yang membawa kebenaran, petunjuk dan hidayah yang merupakan agama Islam, supaya mereka itu taat kepada Allah, agar mereka itu kelak masuk syurga, iaitu berita yang menggembirakan dan memberi amaran sesiapa yang ingkar dan derhaka kepada Allah, nescaya kelak akan masuk neraka, iaitu berita yang menduka citakan. Maka jika semua itu telah Nabi sampaikan, terlepaslah Nabi dari taksir atau kecuaian, tiadalah kelak Nabi akan ditanya Tuhan tentang orang-orang yang mengingkarinya, yang menjadi pengisi neraka jahim itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyunya, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, arsalnaka, mengutus ataupun telah mengutuskan engkau, wahai Rasulullah, sebagai rasul. Diutuskan kepada siapa dan untuk apa? Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utuskan engkau wahai Rasulullah, kan sama perkataannya arsalna, kan, mengutuskan engkau, utusan itu sebagai rasul, sebagai rasul. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad illa, melainkan rahmatan lil alamin, melainkan tujuannya untuk apa? Diutuskan Nabi SAW menjadi apa? Menjadi rahmat ke seluruh alam. Apa maksud alam? Alam ini, kalau kita belajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belajar dalam ilmu tauhid, alam ini diterjemahkan, dimaksudkan ma siwallah, selain daripada Allah. Jadi ma siwallah ini, selain Allah Subhanahu wa taala, bermakna seluruh alam ini. Langit, bumi, ada 18,000 jenis alam yang Allah Ta'ala ciptakan. Semuanya mendapat rahmat disebabkan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada siapa? Kepada umatnya yang bangsa apa? Bangsa manusia kita lah, kan? Seperti mana disebutkan, inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sebagai rasul, bil haqqi, sebagai satu kebenaran. Kebenaran itu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran agama Islam kepada umat manusia yang mendapat rahmat seluruh alam. Rahmat seluruh alam itu, dan Nabi SAW pun
ada menyatakan aku adalah Sayyidul Alamin, penghulu segala alam. Penghulu ini kita manusia umat Nabi SAW. Penghulu kita adalah Sayyiduna Muhammad. Dan dalam masa yang sama, Sayyidul Alamin, penghulu segala alam selain daripada kita ini pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berbangga dan beruntung dan bersyukur kita di bawah naungan penghulu segala alam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya, adakah kita akan masuk di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab di akhirat kelak nanti kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, sekiranya kita berbuat sedemikian, kita bukan tergolong di kalangan orang ahli Nabi SAW, bukan daripada ahliku. Mereka yang berdusta, mereka yang mereka yang mengingkari akan agama Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah di kalanganku. Bermakna kita bukan di bawah panji Nabi SAW. Itu bukanlah daripada orang yang beriman. Nak menjadi title sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum, nak menjadi title sahabat, pertama sekali adalah mereka mestilah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia dapat melihat secara terang, secara jelas akan Nabi SAW. Bermakna dia boleh melihat dan dia berjumpa dengan Nabi SAW. Itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah diiktiraf sebagai orang di bawah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu itu masuk tak dalam panji Nabi SAW? Tak masuk. Sebab apa? Dia melihat Nabi SAW, dia berjumpa dengan Nabi SAW tapi tak beriman. Maka dia bukan sebahagian daripada Nabi SAW. Di bawah panji apa? Iblis, setan. Kan itu. Kemudian ada yang hidup pada zaman Nabi SAW tapi tak dapat jumpa Nabi SAW. Dia tidak dikira sebagai sahabat walaupun dia beriman kepada Nabi dan Rasul. Iaitu siapa? Uwais Al-Qarni, yang mana penduduk bumi tidak mengenalinya, penduduk langit masyhur namanya. Bahkan Nabi SAW perintahkan Sayyidina Umar, wahai Umar, sekiranya engkau berjumpa dengan Uwais, maka minta doa keampunan kepadanya. Minta doa keampunan. Maka satu hari datanglah musim haji. Tak silap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uwais Al-Qarni ni daripada Yaman, tak silap kan, daripada Yaman. Ada musim haji, maka Sayyidina Umar mencarilah kabilah-kabilah. Sebab itu antara salah satu perintah Nabi. Satu lagi, kalau Nabi SAW bersabda kepadanya, sekiranya engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maksudnya dia yakin bahawasanya pasti aku akan berjumpa dengan Uwais. Sebab apa? Nabi SAW beritahu. Maka dia mencari akan figura siapa ni Uwais. Jadi sampailah satu kabilah, datanglah kabilah daripada Yaman. Maka dia bertanyalah kepada kabilah ini, ada tak nama Uwais? Ada tak nama orang nama Uwais? Bila ditanya, ada. Tapi itu orang gila tuan. Tapi Uwais tu orang gila. Orang Yaman menganggap Uwais tu orang gila. Sedangkan Uwais itu adalah waliullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibawalah kepada Uwais Al-Qarni itu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, siapa nama engkau? Siapakah engkau? Nama engkau siapa? Nama aku Abdullah. Nah, dia tanya lagi, nama engkau siapa? Nama aku Abdullah. Nama hamba Allah. Aku nak, apakah nama engkau yang diberikan oleh ibu engkau? Maka barulah dia jawab, disebabkan Tuan adalah Amirul Mukminin yang bertanya, dan soalan itu adalah soalan yang perlu aku dijawab, akulah Uwais Al-Qarni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, maka Sayyidina Umar, seorang Amirul Mukminin,
memohon doa kepada Uwais Al-Qarni, doa keampunan. Awalnya Uwais Al-Qarni tak nak, sebab apa? Sebab engkau Amirul Mukminin, engkau sahabat Nabi SAW, engkau lebih dekat daripada Nabi SAW, maka adakah layak aku nak mendoakan untuk engkau? Maka diceritakanlah ini adalah perintah Nabi SAW, dan Uwais Al-Qarni berdoa kepadanya. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, lepas dah baca doa dan sebagainya, dia salam, Uwais, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Apa jawab Uwais Al-Qarni? InsyaAllah inilah kali pertama dan terakhir kau akan jumpa dengan aku. Maksudnya dia tak nak jumpa dah. Dan itulah kali yang terakhir Sayyidina Abu Bakar berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Itu salah satu kisah yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun dia Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Nabi SAW, tapi dia dikategorikan bukan sahabat, tetapi tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat. Begitu. Inna arsalnaka bil haqqi. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita berbangga dan bersyukur mendapat di bawah panji Nabi SAW yang penghulu segala alam itu adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Nabi SAW adalah rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak mustahil ataupun tidak peliklah berlaku kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW masih belum diutus, awan menaunginya ketika mana pendeta Nasrani melihat akan satu kabilah, iaitu kabilah Abu Talib. Banyak kabilah lalu di Syam itu, ada satu kabilah ni awan menaungi dia. Maksudnya dia tahu ini ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada kat situ yang akan diutuskan sebagai seorang nabi. Sebab waktu itu Nabi Isa AS dah tak ada, dah semua dah tak ada. Dalam tempoh 600 tahun selepas Nabi Isa diangkat, selepas last supper tu Nabi Isa AS diangkat, selama 620 tahun Nabi Isa tak ada. Dan kitab Injil memang pendeta-pendeta ni ada dah bermanipulasi kan, dan mesti ada sebahagian dia yang memegang kitab Injil yang asli dan memberikan tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Dan waktu itu dia menunggu, dan dia nampak awan menaungi kabilah Arab ini. Dia berjumpa dengan dengan Abu Talib. Wahai Buat, ada tak satu orang kat sini ni adalah ciri-cirinya? Ada Nabi SAW. Maka dia dah beritahu dah Abu Talib, wahai Abu Talib, kau jaga dia ni. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Dia akan diutuskan sebagai seorang nabi, dan sekiranya orang tahu dia akan dibunuh. Sebab apa? Dia datang daripada kabilah Arab. Kemudian yang mencari Nabi SAW ini adalah orang Yahudi, dan Nabi SAW bukan di kalangan orang Yahudi. Nabi SAW di kalangan Bani Hashim ataupun kaum Quraisy. Maka orang yang pertama yang diberitakan Nabi akan menjadi seorang Nabi adalah siapa? Abu Talib. Abu Talib. Dan sebahagian ulama mengatakan Abu Talib adalah orang yang pertama yang mempercayai Nabi itu adalah seorang Nabi. Tapi cerita yang masyhur, Abu Talib akhiri dengan tanpa mengucapkan dua kalimah syahadah. Wallahu alam. Kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Orang yang pertama yang mengetahui akan Nabi itu adalah seorang Nabi, dan dialah orang yang pertama yang menjaga Nabi, yang mempertahankan Nabi. Takkan ada sekelumit hatinya beriman kepada Nabi SAW. Sebahagian ulama mengatakan Sayyidina Abu Talib adalah Muslim, sebahagian lagi tidak. Yang jelasnya hakikatnya wallahu a'lam. Kita bersangka baik dengan
ahli keluarga Nabi SAW, termasuklah ibu bapa Nabi SAW, yang termasuk dalam ahli fitrah, yang tiada diutuskan Nabi di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW selama 21 tahun itu. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Nabi SAW rahmatul lil alamin. Inna arsalnaka bil haqqi, sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad menjadi rasul bil haqqi, dengan membawa petunjuk yang benar. Petunjuk itu adalah hidayah. Hidayah itu menunjuk kepada apa? Kebenaran. Kebenaran apa? Berpegang teguh kepada dinullah, agama yang Allah Ta'ala aturkan kepada kita, iaitu Islam. Basyirah wa nadhira. Basyirah itu supaya engkau memberi khabar suka, khabar gembira. Dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan khabar gembira itu apa? Inna arsalnaka bil haqqi basyirah wa nadhira. Basyirah bil jannah, khabar gembira dengan syurga. Kemudian wa nadhira minan nar, dan peringatan daripada neraka. Di syurga dan neraka itu masih wallah juga, selain daripada Allah, kan? Alam. Syurga itu alam tak? Alam. Neraka itu alam. Jadi syurga ini syurga ini ada dua. Syurga ada dua. Satu syurga di alam akhirat, satu neraka di alam akhirat. Syurga di dunia dan neraka di dunia. Yang disebut syurga Jannatul Muajjalah, syurga yang disegerakan di dunia. An-narul Muajjalah, neraka yang disegerakan di dunia. Dan kita akan balik kepada apa? Syurga dan neraka di akhirat nanti bergantung kepada keadaan syurga kita di dunia ataupun neraka kita di dunia. Bagaimana kita nak menentukan kita ni ahli syurga yang disegerakan dan ahli neraka yang disegerakan? Sifatnya mereka adalah apakah ciri-ciri syurga? Syurga itu, syurga di akhirat maklum nikmat yang melimpah ruah. Syurga di dunia apa? Ciri-cirinya. Syurga dekat sana maklum, kat situ ada tak kebimbangan? Tak ada. Ada tak duka cita? Ada tak kesedihan? Tak ada. Semuanya gembira. Syurga ni dia membawa kepada kegembiraan. Syurga ini adalah nikmat. Neraka adalah azab. Maka apakah nikmat yang paling besar di dalam dunia ini, dan apakah azab yang paling besar di dalam dunia ini? Ulama ada buat kaedah. Ulama sufi ada buat kaedah nak menunjukkan dekat syurga dekat sana adalah nikmat, dan syurga kat sini adalah nikmat juga. Nikmat apa? Nikmat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketenangan. Dekat sana nikmat dekat sana adalah apa? Tak ada gundah gulana. Dan Allah Subhanahu wa taala pastilah orang ahli syurga itu mestilah kekasih Allah, betul? Para nabi, para rasul. Dan nabi dan rasul dah tak ada dah, tidak diutuskan lagi dah. 313 rasul, makamnya, jawatannya dah tutup. 124,000 anbiya, jawatannya dah tutup. Kalau yang mengaku nabi itu sesat barat lah. Yang sesat barat lah mengaku nabi. Tetapi makam jawatan awliya illah, kekasih-kekasih Allah masih buka seluas-luasnya sampailah hari qiyamah. Dan hanya yang akan diutus jawatan Imam Mahdi hanya satu.
Jawatan Nabi Isa hanya satu. Selain daripada mereka adalah awliya illah, kekasih-kekasih Allah. Ada kekasih Allah sebahagiannya daripada para ulama, ada di kalangan para umara, ada di kalangan orang awam. Siapa? Wallahu alam. Wallahu alam. Dan 313 orang para rasul ini, qalbi, cahayanya, jawatannya masih diwarisi. Masih diwarisi, dan 124 para para sahabat masih diwarisi, dan para sahabat ada di kalangan mereka ulama, ada di kalangan mereka orang awam. Jadi apakah ciri-ciri mereka yang dominan? Ala apa nama ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala awliya Allah, ketahuilah bahawasanya para awliya illah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tiada duka cita baginya dan tiada kesedihan baginya. Ini sifat dia. Sekiranya kita memiliki sifat ini, itulah jannatul muajjalah. Kalau kita memiliki sifat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bagi mereka tiada kegerungan, tiada kegelisahan, tiada kebimbangan, tiada kesedihan, tenang. Ini adalah sifat auliya. Itulah syurga buatnya. Itulah syurga. Kan? Kalau kita banyak duit, tak tenang, bahagia tak? Tak bahagia. Orang yang tak ada duit, dia risau dia tak ada duit, bahagia tak? Tak, derita. Kebahagiaan itu bergantung kepada apa? Bergantung kepada ketenangan dan kegelisahan, kesedihan dan juga ketenangan. Ketenangan itu dapat daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha menjaga akan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan campakkan itu. Caranya nak bagaimana? Jalan riadah mujahadah. Walladzina jahadu, barang siapa yang bersusah payah, walladzina jahadu fina lana, di atas jalan kami. Jalan apa ni? Jalan suluk, jalan menuju fafirru ilallah, menuju kepada kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menuju itu ada perlu suluk. Suluk itu kaedahnya adalah kita sentiasa merasakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan kita. Itu dah pergi kepada makam ihsan, anta'budallah ka'annaka tara. Pada satu ketika kan malaikat Jibril alaihissalam datang mengajarkan agama bagi kamu dan mengajarkan 3 pasak agama. Akhbarani anil Islam, khabarkan kepadaku apa itu Islam, 5 rukun Islam. Jadi kita belajar, kita menjalani rukun 5 Islam itu. Mengucapkan 2 kalimah syahadah, kan? Mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitul Haram. Akhbarani anil Islam, akhbarani anil iman, khabarkan kepadaku wahai Muhammad apa itu iman. Iman itu menterjemahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Al-Quranul Karim, kitab-kitab samawi. Percaya kepada apa? Yang keempat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Rukun 6 rukun iman itu. Benar, akhbarani anil ihsan, khabarkanlah kepada aku apa itu ihsan. Anta budallah ka'annaka tara, engkau beribadatlah seolah-olah engkau melihat Allah. Bukan kita boleh melihat Allah directly. Ka'annaka, seolah-olah, ka'annaka tara, engkau melihatnya. Fa in lam takun tara, sekiranya engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yara, sesungguhnya engkau merasakanlah Allah Taala sentiasa memerhatikan engkau. Itu makam ihsan. Adakah makam ihsan itu terlalu tinggi untuk kita capai? Tidak. Itulah asas agama.
Sebab satu ketika lepas berlaku 2-3 hari selepas itu, Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kau tahu tak siapa yang datang semalam hari itu?" Beliau adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajar agama kepada engkau. Maksudnya asas agama itu Islam, iman, ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadahlah seolah-olah kita melihat Allah. Fa'illam takun tara, sekiranya engkau tidak mampu melihatnya, fa'innahu yara, sesungguhnya engkau merasakanlah dia sentiasa melihat engkau. Jadi kita pergi ke menunaikan umrah, menunaikan haji, kita dah lihat Kaabah kan? Kita bayangkan setiap kali solat, kita bayangkan di hadapan kita Kaabah. Kita bayangkan. Rasa lain tak? Rasa lain. Dan Kaabah itu menunjukkan kepada apa? Qiblat yang kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dah cukup. Dan bila kita merasakan Kaabah itu di depan kita, kita rasa tak seolah-olah Allah sentiasa melihat kita sedang solat? Itulah benda yang hendak diusahakan, benda yang hendak dicari. Ilmu semua dah ada kan? Ilmu dah berlambak, ilmu syariat, ilmu fiqah dah ramai para asatizah, ilmu tauhid ramai para asatizah. Ilmu ihsan ini kita perlu ilmu ihsan ini, ilmu tasawuf yang asas fardu ain itu perlu wajib dipelajari. Dan cara nak menggali ilmu itu adalah dengan jalan walladzina jahadu fina lana diyanahum sulana. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersusah payah, walladzina jahadu fina, dalam jalan kami, fina lana diyanahum subulana, pasti kami akan bukakan jalan-jalan hidayah buatnya. So caranya adalah kita buat latihan. Riyadhah mujahadah tu latihan. Dalam solat kita, walaupun 100% kita punya kadar solat itu belum 100%, tapi itulah latihan setiap hari. So makin lama makin naik maqam ihsan itu, sampailah satu tahap Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Dan neraka yang disegerakan apa? Lawan daripada ketenangan adalah lawan daripada nikmat adalah azab. Dan sebesar-besar azab apabila dia terhijab. Tadi terbuka, anta'budallah ka'annaka tarah. Allah Ta'ala bukakan basirah kita, pandangan qalbi kita memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebesar-besar nikmat, sebesar-besar azab apabila terhijabnya pandangan musyahadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebesar-besar azab. Itulah neraka yang disegerakan bila hati kita terhijab. Bila terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah lalai, ghaflah, datanglah segala macam yang mudarat. Maka bagaimana keadaan kita? Kita tidak terkawal. Kita boleh buat apa yang kita nak. Sebab apa? Kita rasa kita tak nampak. Maka berlakulah maksiat, berlakulah keingkaran, berlakulah ini. Sebab apa? Sebab ghaflah. Awalnya adalah ghaflah, lalai. Bila lalai, terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Itulah inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutuskan engkau wahai Muhammad bil haqqi, dan untuk menyebarkan agama Islam ke atas kebenaran, basyira, memberi khabar gembira dengan syurga, dan memberi wa nadhira, peringatan dengan neraka. Cukup dengan itu, maka sempurnalah sempurnalah yang hendak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tusalu an ashabil jahim, supaya engkau dan tiada engkau ditanya tentang orang-orang yang masuk neraka.
dekat wala tusalu an ashabil jahim. Selain daripada ayat ini yang menerangkan akan ayat ini, wala tusalu, dan tidaklah engkau ditanya berkenaan orang yang ahli neraka. Ahli neraka ini yang telah sah menjadi ahli neraka. Nabi SAW telah menyampaikan akan berita gembira dengan jannah, dengan syurga, berita duka cita dengan neraka. Maka Nabi SAW telah sampaikan dengan sempurna. Dan Nabi SAW telah sampaikan dengan sempurna. Dia telah melahirkan 124,000 para sahabat. Maka yang masuk syurga tu macam mana? Adakah Nabi dipertanggungjawabkan? Tidak. Sebab Nabi SAW diutuskan hanyalah sebagai penyampai risalah. Fa innama 'alaika al-balagh. Dalam surah Al-Ra'd ayat 40, fa innama, hanya senya, 'alaika, ke atas engkau wahai Muhammad, tanggungjawab engkau wahai Muhammad, al-balagh, hanyalah menyampaikan. Jadi nak menyampaikan itu perlu kepada apa? Kepada wahyu. Wahyu itu datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maksudnya sanadnya daripada Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi SAW disampaikan kepada ummah. Begitulah para sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama kita sampai hari ini, dia mewarisi apa? Mewarisi apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi SAW kepada kita. Bermakna kita punya agama ini perlukan kepada sanad yang bersambung, ilmu yang sanad yang bersambung. Berbeza dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang teori yang didakwa oleh terutamanya yang Trinity tu. Trinity Tuhan tiga. Itu tak betul. Itu tiga. Kita adalah satu linear, satu saja. Itu dalam hadis Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama itu mewarisi akan sanad yang bersambung daripada Nabi SAW. Nabi SAW dapat daripada mana? Allah dan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Dan ke atas kami, maksudnya dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada kami. Kami ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Alaina, maksudnya Allah Taala lah yang akan ambil bahagian kepada mereka yang ingkar akan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang setelah engkau sampaikan dengan penuh dengan sempurna ini, al-hisab. Akulah yang akan menghisabnya. Begitu. Benar Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi SAW, iaitu Allah lah yang mengutuskan kepada seluruh umat manusia menjadi rasul yang membawa kebenaran, petunjuk dan hidayah. Al-haq itu boleh dikatakan kebenaran, al-haq, petunjuk, hidayah. Sama itu hidayah. Hidayah ni petunjuk. Kenapa hidayah itu menunjuk? Sebab hidayah itu adalah nur, cahaya. Cahaya sifatnya apa? Menunjuk. Bila kita dapat hidayah, hidayah itu apa? Al-iman. Iman kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila masuk je ke qalbi, dia bercahaya. Cahaya itu maksudnya dia menunjuk. Dia menunjukkan, dia menerangkan keadaan yang gelap kepada terang. Bila terang kita nak berjalan senang tak tuan-tuan? Senang. Terang itu terang kepada siapa? Terang menunjukkan kepada hal-haq. Kan? Kat sini bil haqqi. Inna arsalnaka bil haqqi. Al-haq itu adalah petunjuk, hidayah, cahaya yang menunjuk kepada siapa? Yang menunjuk kepada al-haq. Siapa al-haq? Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Supaya mereka itu taat kepada Allah, agar mereka itu kelak masuk syurga. Petunjuk itu untuk membawa kepada ketaatan.
Bila taat, masuklah ke dalam syurga. Iaitu berita yang menggembirakan dan memberi amaran siapa yang ingkar dan derhaka kepada Allah, nescaya kelak akan masuk neraka, iaitu berita yang menduka citakan. Malah jika semua itu telah Nabi sampaikan, semua Nabi SAW telah sampaikan, terlepaslah Nabi dari taksir atau kecuaian, tiadalah kelak Nabi akan ditanya Tuhan tentang orang-orang yang mengingkarinya, yang menjadi pengisi neraka jahim itu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi penutup pada pagi ini dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ada menyebut an-na'im. Kan kita bercerita tentang na'im, nikmat kan, nikmat yang apa nama ni, yang paling besar di dalam dunia ini. An-na'imu, nikmat itu, wa in tanawwa'at madahiru, meskipun mereka bentuk warnanya. Banyak kan nikmat ini, banyak yang kita boleh kita katakan nikmat, benda sedap, benda nikmat ni benda sedap. An-na'imu wa in tanawwa'at madahiruhu innama huwa li syuhudihi wa qatirabihi. Innama huwa, hanya senya huwa, nikmat itu adalah bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang yang apa nama ni, yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama kita, adalah nikmat sebesar-besar nikmat itu adalah li syuhudihi, musyahadah kepadanya. Musyahadah ni apa? Menyaksikan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi ihsan itu, anta budallah ka'annaka anta budallah ka'annaka tara, seolah-olah kita melihatnya. Melihat ni bukan melihat zahir, tetapi melihat qalbi. Kita merasakan satu kejadian itu adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah seolah-olah, contoh paling mudah, kita dapat solat. Solat ini kita merasakan ini adalah anugerah Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bantu, Allah Ta'ala tak bantu, aku nak berdiri solat pun tak mampu. Sekarang ni aku mampu solat, maka syukur kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana engkau ya Allah aku dapat solat. Maksudnya kita nampak siapa? Kita nampak Allah. Contoh orang itu berusaha, contoh anak-anak kita SPM ke, ya, ambil ujian. Dia ambil ujian dan dia dapat result tu, dan dia menangis. Dia dia dapat result itu, tak sangka. Sebahagian daripada mereka tak nampak usaha dia. Mungkin terdetik daripada hati dia, ni mungkin aku doa sungguh-sungguh pada Allah untuk bantu aku. Dia nampak apa? Dia nampak doa. Mungkin doa dia, doa mak ayah dia, ini doa mak ayah aku ni. So dia nampak doa itu, doa tu dia kait dengan siapa? Kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah musyahadah yang kita maksudkan, li syuhudihi wa qatirabi, dan rasa taqarrub billah, kita rasa dekat dengan Allah. Maksud dekat dengan Allah ini, jangan kita dakwa aku ni dah dekat dengan Allah Taala, itu jauh. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, para aulia illah, kan sifat-sifat mereka, dia merasakan kesalahan yang kecil itu dah rasa cukup besar bagi dia. Itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebesar-besar nikmat. Dan lawan daripada nikmat apa? Azab. Wal azabu wa in tanawwa'at madahiruhu. Dan azab ini banyak yang dizahirkan. Innama huwa, hanya saja sebesar-besar azab diwujudi hijab. Bila adanya hijab. Orang yang ada hijab, orang duduk penjara tuan-tuan, dengan orang duduk dekat tanah lapang, mana sedap? Tanah lapang lah, mata luas.
Berbanding orang dalam penjara, dia dapat dinding. Itulah orang yang terpenjara, hijab. Fasababuhu al-adab, dan sebabnya seksa itu al-adab, wujudul hijab, kerana wujudnya hijab. Wa itmamun na'im, dan kesempurnaan nikmat apa? Bin nadhari ila wajhil karim. Apabila bin nadhari ila, apabila kita dapat memandang, nadhrah, memandang ni banyaklah, memandang dari sudut maknawi, kita memandang bukan dari sudut zahir, daripada sudut perasaan kita, hati kita. Bin nadhari ila wajhil karim, wajah yang mulia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam surah apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah, wujudnya berupa wajah manusia kelak berseri-seri, kan? Di akhirat nanti wajah orang beriman berseri-seri bila mana? Ila rabbiha nadhirah, bila dia memandang akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ru'yatullah, ru'yatullah ini adalah sebesar-besar nikmat di syurga itu, betul? Dan sebesar-besar nikmat di dunia apa? Nadhar juga, musyahadah, memandang akan segalanya terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebesar-besar nikmat. Mudah-mudahan sebelum kita sampai ke sana, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kurniaan kita musyahadah wal muraqabah, amin ya rabbal alamin, untuk merasakan cebisan nikmat yang akan diberikan di akhirat nanti, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang itu saya mohon ampun dan maaf.